Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYN ya. Sedikit sama tidak banyak sama kita lapar kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke daripada seluruh kepulauan Indonesia. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, semua Singapura. Mak mengharapkan yang sentiasa dirahmati Allah. Tak sat jangan bertangguh, jangan melengah, jumpalah pakar perubatan. Kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Dalam minggu ni pun, mak tak buat konten. Sebab keadaan my mum tak berapa sihat, kaki bersimen. Kemudian ayah memang semakin uzur, atas kursi roda. Adik pula berada dalam hospital. Ada masalah-masalah kesihatan yang perlu dirawat. Dan dia warded lah. Tu, balik kerja itu ini, cari pampers, beli pampers. So, bila balik ni dah rasa macam penat. Tenaga dah berkurangan. So, kadang-kadang beli. Tengok keadaan lah. So, utamakan keluarga dulu daripada buat konten ni lah. Sebab keluarga ni orang kata aset dan harta yang paling bernilai kan. Sementara hayat mereka masih ada, kita perlulah utamakan mereka. Betul tak? Okeylah, straight depan kita akan masak hari ini. Masak kurma ayam tapi selalu orang taruh kentang. Tapi kali ni mak taruh nanas lah. So bahan-bahannya simple dan mudah saja ya. Kita tengok, jom kita layan. Panas kita masukkan kita punya bawang. Masukkan serai. Senang je. Ini cara mak Kau nak komen baik-baik. Ini memang sedap. Mak punya style. Sampai dia naik bau. Penat macam penat pun masak. Sampai dia naik bau. Okey, kita akan masukkan kita punya yang kita telah blend tadi ni. Bahan-bahan yang kita telah blend tadi ni. Kalau banyak tak payah. Terlampau banyak pula. Ketuk sikit. Banyak ni kita keluarkan sikit lah. Sebab ayam tak berapa banyak. Sambil tu kita masukkan satu ni je. Lada kisah. Lada kering. Ni sampai dia terbit minyak. Memang minggu ni mak kelang kabut. Penat. My mum sakit. Ayah sakit. Adik sakit ya. Tapi untuk makluman, Kepala Haji Ali telah pun muncul kembali dalam dia punya channel. You all boleh tuntut Kepala Haji Ali ya. Ternak ikan kolam, ikan dalam kosmen. Okey, kita akan masukkan kita punya apa? Rempah kurma. Kita masukkan rempah kurma. Semua. Okey, buang. Habis nak makan kan, penat-penat pun masaklah juga. Nak buat macam mana? Ni nampak. Kurma. Biarkan dia sekejap. Tu, nampak? Kita jangan tangguh-tangguh lagi. Sebab kita nak gaulkan kita punya ayam tadi ni. Ayam ni kita tak goreng, kita masukkan semua ayam kita tadi ni. Masukkan semua. So kita aduk. Kita aduk merata. Bau dia dah menyengat. Guys. Ni kurma. Cara mak. Itu dia. Biarkan dia sekejap. Biar sepati. Okey, kita dah boleh taruh. Buat kuah. Tapi ramai mak tengok YouTuber ni yang dah hilang daripada ladah. Tak tahu kenapa mana dia pergi. Mak tak tahu. Kemana dia menghilang. Mungkin berehat kot.
penat ke apa, ada masalah lain ke. So kita biarkan dia mendidih. Ni korma bukan kari Ramai yang hilang daripada radar mak tak tahu kenapa. Biar dia mendidih, nanti kita akan masukkan kita punya santan. Kemudian nak masukkan, mak tu masukkan kita punya ni. Semua ni, ketumbar, jintan putih, jintan manis dan garam masala. Masukkan semua. Lepas tu kita aduk merata dia. Biar dia menyatu. Sampai dia mendidih lah. Ni kurma. Nanti kita masukkan kita punya nenas. Biar dia mendidih. Tunggu sampai dia mendidih. Assalamualaikum. Alah, jatuh pula sudip ni. Ada je yang tak kena. Basuh. Kau tengok lantai mak kotor, memang mak tak baiki, tunggu. Sebab banjir punya pasal. Berapa kali masuk air. So, harap maklum ya. Ini sampai dia mendidih lah. Sekarang ni, bau dia naik guys. Kita masukkan kita punya nenas. Masuk je nenas ni, junam ke dalam. Masukkan. Nenas ni kena rebus dulu. Sebab bila kita masuk santan nanti takut santan kita, kuah kita akan terlampau cair. Ya? Masukkan nenas. Kita masukkan lada potong tadi ni. Yang hijau. Kemudian masukkan warna merah. Kita masukkan tomato sebiji. Buat syarat. Buat rasa-rasa, kata Puan Norisah ya. Kata buat rasa-rasa. Lepas tu, apa lagi? Junamkanlah kita punya secukup rasa Maggi. Kita pakai asam keping. Okey. Lepas tu kita ambil lah asam keping. Sekejap mak ambil asam keping ni. Asam keping ni ambil lah sikit. Ni pun hasil daripada Zulkifli Haji Ali bagi ya. Masih banyak dia bagi. Kita masukkan kita punya asam keping. Lepas tu kita rasa. Adukkan merata. Ya Allah. Kita akan nak masuk santan boleh. Tak masuk santan pun boleh. Mak kata mak akan masukkan santan sikit. Okay. Mak akan masukkan santan. Tak perlu banyak. Sebab santan ni pekat. Kita akan masukkan santan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan santan. Okay. Lepas tu kita aduklah. Batikan dia. Nampak? Biar dia mendidih. Nanti kita boleh rasa. Dah. Santan ni dah cukup. Tak perlu nak banyak lebih ni. Disimpan dalam kulkas. Kali ni mak tak taruh. Kalau taruh apa tu? Allah, kelapa apa tu? Kerisik. Mak tak taruh kerisik. Ini biarkan dia dulu. Kita rasa sekejap lah. Ambil lah rasa sikit. Dengan tidak kan. Tapi ini memanglah sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tak dinafikan. Memang terbaik kau. Dia punya sedap. Na'udzubillah. Tak boleh buat bincang. Lagi ada nenas. Tengok sampai selesai. Tu, korma ni tengah mendidih. Macam letusan Macam letusan gunung apa ni? Letusan gunung berapi siap ni kejap lagi. Bau dia, aroma dia. Jiran sebelah datang bertanya nanti. Dah siap. Ni dia ayam kurma mak tabur dengan bawang goreng. Ada nonas. Ni ayam kurma. Panas. Mana kita rasa cicipi. Kisik kuahnya. Wow. Ni jujur cakap jujur, cakap ikhlas. Sebab dia ada nenas. Ni. Sebab dia ada nenas.
Ni sebab dia ada nenas, ada serai, ada ayam, dia kenalah kombinasi yang digabungkan itu, elemen-elemen tu dimasukkan, disatukan, maka terhasillah korma ayam nenas. Rasa tak percaya, you all cuba. Lepas tu DM mak. Okay. Inilah hasil kejadiannya. Ayam masak korma nenas cara mak. Memang sedap. Terbuktilah. Tak bohong. Tak perlu nak berlama-lama. Sampai di sini saja konten mak. InsyaAllah kita jumpa di next video. Jangan lupa like dan subscribe, itu adalah gratis. Kurangkan kontroversi, tekan kompetisi aksi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Okay, bye. Terima kasih atas dukungan. Thanks for your support. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum. Sedapnya. Ya Allah. Makan nasi pada panas. Memang.